Huruf Dad adalah antara huruf yang susah untuk kita yang lidah Melayu ni kan. Susah nak sebut Dad ni. Tapi bila kita tahu kaedah dia, kek dia kan, insya-Allah kita boleh sebut dengan sempurna. Iaitu kat mana makhraj Dad? Makhraj Dad dekat mana? Iaitu tepi lidah kita. Bahagian tepi lidah kita sentuhkan kepada gigi geraham atas. Tak payah susah-susah sangat fikir kiri ke kanan. Cuba angkat je semua lidah kita ni. Lidah tepi ni angkat je semua. Bu. Sentuh je ke sepanjang gigi geraham. Bu. Angkat. Tak perlu sengit-sengitkan mulut. Bu. Tak perlu pun. Susah. Itu yang menyusahkan tu. Sebenarnya buat ni senang je. Kita angkat je semua lidah. Itu lebih mudah. Dan kiri ke kanan ke angkat je semua. Angkat. Kemudian sentuh ke gigi geraham ni. Kan? Angkat. Nanti insya-Allah jadi. Bu. Bagi dia gelembung sedikit. Bu. Bu. Macam tu.